banyak orang dia tersilap, dia letak dekat dalam social media, bukan salah. Tapi social media, yes betul. Tapi kalau untuk carian, kalau kita lihat dia, baru-baru ni lah tak silap saya share baru ni, saya rasa terkini daripada Neil Patel. Dia dia sharing yang boleh kata dia buat satu analisis lah 2026 ke. Nanti jap. Saya tengok baru-baru ni saya baru share je hari tadi saya ternampak daripada Neil Patel. Neil Patel ni siapa? Dia ni kira legend lah dalam bidang internet ni. Dia buat research, dia ada agency, marketing agency, dia ada cerapan data. Dia tahulah dia buat kajian lah mana yang muktahir lah. Tengok. Orang cari sekarang paling ramai adalah YouTube. So that's why kalau boleh kemunculan anda mesti ada dalam YouTube. Yang kedua Reddit. Reddit ni apa benda? Reddit ni tempat orang manusia yang bertanya-tanya. Itu dia macam tempat tu quite unik lah. Kira kalau orang selalu ada masalah je, dia terus tanya kat situ. Dia punya macam, boleh try kalau anda nak cuba. Ketiga barulah Facebook dan Instagram dan TikTok dan X lah. Ini antaranya based on pencarian lah yang dilakukan oleh generasi-generasi lah millennial millennial lah antara kuat. Millennial ni antara sebelum 30 tahun lah yang mencari. Gen X, gen saya lah yang nak masuk kepada siri 50-an. Boomers ni adalah mereka yang lahir daripada tahun 1970 ke belakang lah Dan Gen Z ni adalah 1982 sampai something lah. Google ni dia dalam somewhere sini lah. Saya nak tunjukkan kat social media ni antara kalau saya nak tunjukkan Facebook dan Instagram ni berada dalam 3-4 lah. So that's why kalau saya nak ceritakan kalau anda berada di dalam contohnya komponen Google, eloklah guna benda ni. Itu sebagai orang kata motivasi untuk anda guna pakai. Dan tak rugi pun sebab benda ni free. Dan sangat berpengaruh dari segi dia punya hasil dia. Okay, so cara dia anda sign in sahaja. So sign in ni saya tak nak lalukan proses dia terlampau lama sebab dia just anda ikut je proses dia. Dia letakkan nama, alamat, nama bisnes. Lepas tu anda tandakan bisnes anda tu dalam map. Anda cari anda punya address tu. Lepas tu anda tandakan sistem terus itu. Dan lepas tu terus siap. Dan lepas tu dia akan tanyalah untuk verify. Dia ada beberapa cara untuk verify. Antara cara pertama adalah dia hantar SMS untuk verify. Cara kedua adalah cara dihantar postcard. Yang mana dalam postcard tu ada 6 siri PIN number. So which is kalau anda nak activatekan dia tu, anda akan type. Dan ada satu lagi cara dia melalui ada macam wakil lah. Dia datang ke tempat anda tu, dia macam tolong verify kan. Itu antara beberapa method lah. Yang paling mutakhir, tak silap saya, dia hanya gunakan verification daripada anda berada pada di lokasi tersebut. Dah tandakan sahajalah GPS anda. Tapi anda mesti onkan GPS anda. GBP ni tak perlu SSM. Tapi kalau anda ada, anda boleh tonjolkan juga. Lagi bagus. Ini contoh lah kalau macam saya ni. Kalau orang bercari tentang marketing, kata kunci marketing Selangor, saya akan insyaAllah lah berada di dalam ranking tersebut lah. So di sini anda boleh letakkan nama bisnes anda. Biasanya letakkan nama syarikat ataupun apa perniagaan yang anda lakukan. Lepas tu jenis kategori bisnes anda. Masa anda nak sign up tu dia akan tanya soalan-soalan ni. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.